Annyeonghaseyo. Dah makan ke semua? Kalau tak makan lagi, apa kata kita buat satu masakan Korea yang popular, iaitu dak galbi ataupun spicy stir fried chicken. Campuran ayam, sayur-sayuran dan juga sos merah yang pedas ni. Lepas tu diorang letakkan cheese untuk tambahkan rasa creamy. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula kita akan buat sos dia, campurkan dengan ayam dan sayur-sayuran. Lepas tu baru kita akan masakkan dia. Untuk buat sos dia, kita perlukan dalam 2 sudu gula, dalam 2 sudu serbuk cili, serbuk cili biasa je, 2 sudu bawang putih kisar, dalam 2 sudu kicap cair, kicap masin tu, 2 sudu minyak masak, masukkan dalam kita punya sos, dan juga dalam 2 sudu paste gochujang. Senang nak jumpa yang halal dekat supermarket. Korang gaul sampai sekata. Untuk dak galbi kita hari ni, kita akan pakai peha ayam, peha ayam chicken chop, dah buang tulang siap-siap. Untuk bawang dan sayur, saya guna dalam setengah bawang holland, dalam 5 ulas bawang putih, masukkan juga dalam 1 genggam daun bawang, sedikit kobis. Kalau korang suka pedas, korang boleh tambahkan lagi irisan cili padi. Lepas tu korang gaulkan semua bahan-bahan kita dengan sos tadi sampailah dia sekata. Kemudian korang panaskan kuali dan masukkan kita punya bahan campuran tadi. Kita masukkan setengah cawan air, diikuti dengan serbuk black pepper dan juga sedikit minyak bijan untuk aroma dia. Kita nak masakkan semua bahan-bahan ni sampai dia masak, sampai dia mendidih. Kemudian kita perlukan cheese perfect melt daripada Perfect Italiano. Cheese perfect melt ni cheese buatan Australia yang sangat perfect untuk kita punya dak galbi. Dia ada campuran mozzarella, cheese cheddar dan romano cheese. Kalau makanan yang savory, yang pedas-pedas, memang sesuai digabungkan dengan cheese perfect melt. Dalam 2 ke 3 minit siaplah kita punya dak galbi. Rasa pedas-pedas dengan cheese yang cair tadi memang akan bangkitkan selera. Kalau korang nak makan ni saja boleh, ataupun korang campurkan dengan nasi. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.